Korang pernah tak dengar cerita misteri yang berlaku di apartmen lama dekat Damansara? Setiap malam, jiran-jiran di situ mula terdengar suara tangisan yang pelik dari unit seorang wanita. Suaranya halus, penuh kesedihan. Ada masa kedengaran macam budak kecil menangis, ada masa pula macam perempuan dewasa. Yang peliknya, bila ditanya, wanita tu cakap dia tidur nyenyak je. Tak pernah pun menangis. Jiran-jiran tak percaya sampai pasang CCTV nak tengok apa yang berlaku. Dan betul kata wanita tu, dalam rakaman, dia memang tidur macam biasa. Tapi suara tangisan tu masih kedengaran, dan yang lebih mengejutkan, suara tu datang dari bilik yang selama ni tak pernah dibuka. Satu malam, dengan berani wanita tu letak perakam suara dalam bilik tersebut. Bila dia dengar balik rakaman tu, ada bisikan perlahan yang menangis. Dia rampas semuanya, sekarang giliran dia rasa. Sejak malam tu, wanita tu hilang tanpa jejak. Sampai hari ni, misteri ini masih belum terjawab. Kalau korang nak dengar lebih banyak cerita misteri macam ni, jangan lupa subscribe channel ni dan tekan loceng ya. Jumpa lagi minggu depan dengan cerita baru yang lebih seram.